So pelajar, malam ni cikgu nak fokus kepada soalan percubaan lah. So kita ada 3 percubaan negeri lah. Kita ada Pahang, okay, kita ada Perak, cikgu dah ada Perak, dan kita dah ada soalan negeri Kelantan lah. 3 soalan okay, so anak-anak Pahang dia dah jawab dah soalan yang pertama ni. Soalan yang pertama ni. Cuma ramai pelajar yang tak jawab ni soalan bahagian C ni lah. Soalan bahagian C ni ialah soalan deduktif lah, deduktif. Okay, first kali kita tengok. Sekejap sebelum tu, takut ada lagi yang cikgu tak admit. Okay, cikgu dah admit belakang dah. Okay, kita tengok soalan Pahang dulu. Okay, first kali untuk soalan penakkulan ni. Penakkulan ni sangat penting ni soalan wajib setiap tahun lah. Okay, so kita tengok soalan yang pertama, tentukan sama ada penyataan majmuk. Pelajar kena tahu penyataan majmuk. Majmuk ni maksudnya 2 pernyataan lah. 2 pernyataan. Okey, 2 pernyataan yang kita sambung dengan dan dengan atau. Ni pelajar take note kat sini. Dan dengan atau. Okey, so kalau dan maksudnya kedua-duanya mesti betul lah. Betul baru statement dia betul. Kalau dan. Kalau satu betul, satu salah, so statement dia palsu lah. Satu salah, satu betul, dia palsu juga. Kalau salah, salah lah. Ni salah. Berbeza dengan atau ni. Atau ni salah satu betul. Kalau dua-dua betul, dia tetap betul lah. Kalau satu betul, satu salah, dia tetap benar. Ni beza dia. Beza dia. Okay, so kita tengok dekat sini. 6 darab 6 darab 6 sama dengan 6 kuasa 3. 6 kuasa 3 ni ialah pendarapan berulang lah. Yang ni kita panggil dia pendarapan berulang. So statement ni ialah benar lah. Okay, yang ni benar tak pelajar yang kedua ni? Yang ni benar tak? Boleh respon dekat ruangan chatting tu. Benar cikgu, benar. Benar Yang kedua benar ke? Yang kedua salah. Tapi jawapan dia benar. Yang kedua salah. Jadi jawapan dia benar lah. Jawapan dia benar. Kenapa benar? Sebab atau. Sebab atau So atau satu benar, satu palsu pun dia tetap benar. Soalan macam ni jangan salah lah pelajar. Okey, lagi satu. Soalan yang kedua. Nanti kita compare perbezaan soalan negeri ni Okey, kita tengok soalan yang kedua. Tulis 2 implikasi write down to implication. So kalau 2 implikasi pelajar tahu. So jika dan hanya jika ni kita potong. Potong siap-siap. So yang depan ni ialah P. Yang ni ialah P. Yang belakang dia ialah Q. Yang ni ialah Q. Pelajar kena faham betul-betul So 2 implikasi. Jika P maka Q. Jika Q maka P. Jangan terbalik. So pelajar mesti tulis jawapan yang penuh lah. Jawapan penuh. Okey, maksudnya jika P apa dia? P 2 ialah faktor bagi 8. 8 maka 8 boleh dibahagi dengan 2. Dengan 2. Pelajar tulis penuh ni implikasi 1. Implikasi 1. Kalau implikasi 2, pelajar just terbalikkan sahaja. Sangat mudah soalan ni. Sangat mudah. Dia yang penting lagi satu, yang paling penting sekali ada jika, ada maka lah. Jika maka ni wajib ada. Kalau pelajar tertinggal jika pun dia tetap salah. Okey clear soalan ni. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan C. Soalan C ni ramai pelajar cikgu tak jawab. Okey, kenapa pelajar tak jawab? Okey, yang pertama pelajar tak faham lah apa dia deduktif. Deduktif ni kita kena selesaikan dia pelajar. Selesaikan dia.
Diberi isi padu kun. Dia bagi isi padu kun. So kita tulislah isi padu kun. 1/3 pi J kuasa 2 T. Ingat deduktif ni selesaikan. Selesaikan. So dekat sini dia bagi jejari J, jejari T ialah tinggi. So jejari dia dah bagi 6. Tinggi dia dah bagi 7. Pelajar just masukkan sahaja. Pi berapa pi? 22/7. Darab dengan jejari dia berapa? Jejari dia 6. 6 kuasa 2 darab dengan tinggi. Tinggi dia berapa? 7. So boleh bantu cikgu tekan kalkulator berapa jawapan dia? Berapa jawapannya ni pelajar? Respon, takut juga cikgu terputus. 264 264. Pelajar jawab soalan ni 2 markah ni. Ni 2 markah ni. Ada formula masuk nilai 1 markah, jawapan 1 markah. Sangat mudah soalan ni. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan negeri Perak. Okey, cikgu nak bincang 3 negeri ni lah. Soalan negeri Perak. Ni pun sama juga. Tentukan sama ada pernyataan benar ke palsu. Cuma dekat sini dia gabung dengan perkataan dan. Ingat dan. Kalau dan mesti kedua-dua benar lah. Baru dia benar. Okey, so statement yang pertama ni benar tak? Yang ni benar. Ingat 1/P. P bawa naik atas akan P -1. Yang ni betul Yang ni pun sama juga. Ni statement ni benar juga. Ingat kalau P 1/2 ni 1/2 ni ialah set P lah, set P. Ni statement dia benar. So, tentukan sama ada pernyataan berikut benar atau palsu, ni benar. Ni pelajar kena faham lah, kena ada kemahirannya ni. Okey, boleh. Boleh setakat ni Boleh Okey, soalan B. Soalan B ni selalu cikgu tunjuk pada student cikgu lah. Okey, hujah ada berapa bentuk pelajar? Komen sikit. Hujah ada 3 bentuk. Kena mahir betul-betul Kena mahir. Yang ni bentuk yang keberapa ni? Komen sikit yang ni bentuk yang keberapa? Bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga. Kenapa bentuk 3? Sebab dia ada perkataan bukan. Dia ada perkataan bukan Okey, cikgu tunjuk slide cikgu. Cikgu ulang balik benda yang sama Okey, cikgu tunjuk sikit slide cikgu. Okey, setiap kali kelas memang cikgu akan tunjuk macam ni lah. Okey ni, hujah ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama ada perkataan semua kat sini. Semua A ialah B, C ialah A, C ialah B. Bentuk yang kedua, jika P maka Q, dia sebut P dulu baru sebut Q. Bentuk yang ketiga, jika P maka Q, dia sebut bukan Q, bukan P. Okey, cikgu selalu mention pada pelajar Okey, kita tengok contoh yang dekat kuning ni. Semua segitiga mempunyai 3 sisi. So, dia ada perkataan semua. Ni ialah bentuk yang pertama lah. Semua A ialah B. Segitiga ni ialah A, C ialah A, C ialah B. So, sama tak dengan bentuk kat sini? Dalam jadual sama. So, sama hujah dia sah. Sama juga kalau macam ni. Ni bentuk yang pertama sebab ada perkataan semua. Cuma yang ni tak sah. Kenapa tak sah? Sebab C ialah B. Kat sini C ialah A, C ialah B. So hujah dia tak sah. Soalan periksa kalau dia tanya, kenapa tak sah? Kerana tidak mengikut bentuk. Sama juga macam ni. Jika P maka Q. Yang ni bentuk yang kedua. Dia sebut P dulu. Baru sebut Q. So hujah dia sah lah. Dia sebut P dulu. Kalau yang ni tidak sah. Kenapa tidak sah? Sebab dia sebut Q dulu. So, tidak sah. Kena mahir betul-betul yang ni. Okey, cuma yang ni soalan kita ni soalan bentuk yang ketiga. So, pelajar take note sikit bentuk 3.
Kenapa bentuk 3? Bentuk 3 ni ialah jika P maka Q. Dia kena sebut bukan Q. Baru bukan P. Dia kena sebut macam ni. Okey, kalau kita tengok soalan kita tengok soalan. Jika hasil tambah segitiga ialah 15. Ni ialah P. Maka yang belakang ni ialah Q lah. Yang belakang ni ialah Q. So dekat sini dia kena sebut bukan Q. Baru bukan P. Pelajar perasan tak kat sini? Hasil tambah 3 nombor ni 15. Hasil tambah 3 nombor bukan 15. Jadi jawapan pelajar kat sini, pelajar boleh isi. Bukan Q tu, min ialah bukan 5. Sangat mudah soalan dia. Okey, clear tak yang ni pelajar? Clear? Respon sikit sambil-sambil tu, clear Mahir betul-betul ni. Okey, yang ni pun sama juga deduksi ni. Deduksi. So deduksi ni kita selesaikan dia. Okey, berdasarkan maklumat di bawah, buat satu kesimpulan secara deduksi bagi luas permukaan sfera jejari dia 9. Luas permukaan sfera dia dah bagi dah kat sini. 4 pi J kuasa 2. So dia dah bagi jejari dia berapa? 9. Pelajar just tekan kalkulator je. 22/7 darab dengan 9 kuasa 2. Berapa jawapan dia? Respon. Yang lain boleh respon. Thank you Dania respon. Berapa? Respon sikit. 1018.29. Okey, lagi satu pelajar. Pelajar buat nota sikit. Deduktif ni. Okey, kita guna formula sikit. Ni deduktif, induktif Tulis sikit, ikut duduk. IKU DUK. Tulis formula. Ni induktif. Induktif. IKU kan. Maksudnya khusus kepada umum. Ni induktif. Duduk. Deduktif. Jadi, umum kepada khusus. Macam mana kita nak tahu umum? Dia umum ni dia ada perkataan semua tau. Semua. Semua. Dia mesti ada perkataan semua. Semua pelajar mendapat A dalam matematik. Itu umum. Kalau dia sebut Ali mendapat A dalam matematik. Itu khusus. Umum ni mesti ada perkataan semua. Kalaulah soalan tu dia tanya nanti. Kenal pasti ni deduktif ke induktif. Nanti pelajar akan tahu. Tapi biasanya kalau deduktif ni kan. Pelajar tengok soalan bentuk yang pertama. Kalau induktif ni bentuk yang kedua. Ni induktif ni. Bentuk yang kedua. Ataupun ketiga lah induktif. Deduktif ni biasanya ada perkataan semua lah. Okey, clear di sini Clear ikut duduk ni. Okey, so seterusnya. Cikgu sambung lagi soalan cikgu. Okey, nyatakan sama ada pernyataan berikut benar atau palsu. Yang ni benar ke palsu? Soalan yang pertama. Dua kuasa 2, 4 tambah 3 kuasa 2, 9 lebih besar daripada 5 kuasa 2, 25. Ni 13 lebih besar daripada 25. Ni step. Dan mesti satu benar, satu palsu
Suara cikgu lag. Suara cikgu lag. Sekejap. Okey, sorry ya. Macam mana boleh lag ni? Lain tak cantik kot. Yang lain okey, yang lain. Yang lain respon sikit. Okey. Okey, Dania okey tak apa Dania. Okey, kat rumah cikgu ni hujan lebat ni. Okey, so statement ni palsu Yang ni benar tak? Negatif 24 lebih kecil daripada negatif 0.15. Ni benar tak? Benar Yang ni benar Sebab kita tahu kalau pola nombor negatif 24 kat sini. Negatif 0.15 kat sini. Dia makin ke kiri, dia makin kecil. Makin kecil. So statement ni benar ni. Tapi dia sebab dia ada satu palsu, dia gabung dengan perkataan dan. So statement ni ialah palsu. Okey, yang kedua. Sebilangan nombor genap ialah gandaan 7. Betul tak ni? Benar ke palsu? Dia guna perkataan kat sini sebilangan. Benar So statement ni benar. Okey, gandaan 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42. Ni gandaan 7. Nampak tak? Sebilangan dia ialah nombor genap. Adalah sikit nombor genap kat sini. Ni nombor genap. So statement ni ialah benar. Benar. Pelajar tulis. Okey, so settle. Okey, soalan B pelajar. Soalan B. Tulis songsangan dan kontrapositif bagi implikasi berikut. Okey, bantu cikgu yang ni. Guna formula apa pelajar? Pelajar yang biasa join kelas cikgu guna formula apa ni? Formula apa pelajar? Respon. Songsangan dan kontrapositif ni. I ask. Thank you, Ainul. I ask. Jangan salah jangan salah. Tulis mula-mula tulis I ask, lepas tu buat anak panah siap-siap. Songsangan ambil daripada implikasi, kontrapositif ambil daripada akas. Apa dia implikasi? Jika P maka Q. Apa dia akas? Jika Q maka P. Songsangan ambil daripada implikasi kan? Jika kita tambah perkataan bukan kat sini. Jika bukan P maka bukan Q. Kalau kontrapositif ambil daripada akas. Jika bukan Q maka bukan P. Bagi cikgu jawapan pelajar. Yang ni bagi implikasi implikasi yang ni ni implikasi ni. Jika P maka Q. Maka Q. Jadi jawapan pelajar. Kalau songsangan. Jika. Kalau bukan P pelajar. Yang ni N lebih besar daripada 12 kan. So kalau bukan. Terbalik simbol. Terbalik simbol tapi ada sama dengan. Kakak lebih kecil atau sama dengan 12. Mesti ada sama dengan. Jika N lebih kecil atau sama dengan 12, maka N lebih kecil atau sama dengan 7. Okey, yang kedua, kontrapositif ambil daripada akas jika bukan Q.
Maksudnya jika bukan Q, N lebih kecil atau sama dengan 7, maka N lebih kecil atau sama dengan 12. Yang ni nak tanya cikgu tak? Kenapa ada sama dengan ni pelajar? Nak tanya cikgu tak? Kenapa ada sama dengan? Kalau nak tanya, cikgu terangkan. Kenapa? Bagus. Cikgu suka. Kalau pelajar respon, cikgu suka. Ingat kalau N, N sama dengan 7. Kalau nafikan dia, N tak sama dengan 7. Yang ni poin yang pertama. Yang kedua, pelajar, kita tengok dekat sini. Kalau N lebih besar daripada 2. Kalau cikgu buat pola nombor kan. Katalah macam ni. 0, 1. Satu, 2, 3, 4, 5. Kalau N lebih besar daripada 2, bermakna nombor 3 dan ke atas. Sebab 2 tidak atas. Ini betul. Kalau pelajar tak letak sama dengan, bermakna nombor 2 ni dah hilang. Cikgu tadi sangkut. Yang mana? Yang ni ke? Yang ni ke? Cikgu terang lagi sekali. Cikgu terang lagi sekali. Cikgu tak dengar tadi. Alahai. What happened today? What happened today? Sekejap. Ada ni suara dah habis kuat dah ni rasa. Okay. Clear tak? Clear tak? Lagi sekali. Lagi sekali. Lagi sekali. Okay. So lagi sekali kenapa ni? Okay. N lebih besar daripada 2 pelajar. Kalau N lebih besar daripada 2, mesti nombor 3 dan ke atas. Betul So kalau pelajar nafikan dia, N lebih kecil daripada 2. Yang ni, kenapa cikgu kata salah? Sebab N lebih kecil daripada 2, 1 dan ke bawah. Nombor 2 ni dah hilang dah. Itu sepatutnya bila kita nafikan dia, mesti kita nafikan dia, kita terbalikkan dia ni. Mesti 2 dan ke bawah. Mesti letak sama dengan. Baru betul jawapan dia. Hati-hati dengan yang ni. Dia trik pelajar kebanyakan macam ni soalan dia. N lebih besar daripada 12. Bila nafikan pelajar lebih kecil dah salah dah. Faham yang ni? Boleh faham tak yang ni? Kelek lagi ni. Dengar suara cikgu Okey, boleh. Yang penting pelajar faham. Sebab apa kena ada sama dengan. Tu kena faham. Okey, so clear. Tajuk yang pertama clear